Yes, Assalamualaikum semua. So bersama saya lagi Isya Proton, AJ Auto Skudai Kiri, Johor Bahru. So daripada Johor Darul Takzim kita pergi ke Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman. So bersama saya sekarang ni adalah kawan saya daripada zaman-zaman Beza dulu sampai ke Betul. sekarang dia ambil kereta dengan saya, iaitu Cik Aswad. So Cik Aswad, saya nak tanya macam mana perjalanan proses loan dengan servis saya sepanjang sampailah kita delivery dekat Kedah ni. Okey. Macam yang Is ni tahulah, perjalanan nak ambil loan tu macam mana dengan bank, urusan bank, yes, agak susah, agak rumit sebab documentation saya sendiri juga. Tapi thank God, Alhamdulillah, dia berjaya menguruskan untuk saya dapatkan kereta idaman saya yang saya dah daripada first edition sampai sekarang memang saya minat sangat-sangat i70 ni. So Alhamdulillah Isya dah bagi satu cakap apa, capaikan saya punya cita-cita, impian tu sampai lah kereta hari ni. idaman. So Betul. Alhamdulillah lah, walaupun proses rumit tapi doa. Betul. Atas doa juga sebenarnya Usaha dia juga untuk membantu. semua bank kita deal sampai keluar hari ni, sampai kita delivery. So Ya. Cik Aswad, saya tanya daripada 1 ke 10 bintang, nak bagi berapa bintang untuk servis saya? Saya bagi 12. Betul. Sebab saya tak jangka saya dapat kereta ni hari ni. So Alhamdulillah. So Cik Aswad pun dah puas hati. So bagi korang yang nak beli kereta, okay, Cik Aswad boleh recommend tak dekat kita punya follower ke netizen kita untuk satu Malaysia, boleh recommend saya ke ataupun tidak untuk beli kereta Proton dengan saya? Okey, kepada semua yang menonton, followers ke tak follow ke, yang mana nak cari kereta Proton, boleh cari Is. Dia mempermudahkan semua urusan dan mempercepatkan semua urusan. Alhamdulillah kita pun ready stock. Itu yang saya paling suka sekali. Okay, so bagi korang yang mana nak beli kereta seluruh satu Malaysia, kecuali Sabah Sarawak lah, saya cover semenanjung Malaysia lah. Walaupun tengah demam ni secasyul dah, tapi gigih datang ke sini untuk delivery untuk kereta kawan saya. So apa-apa boleh contact saya, boleh recommend dekat semua orang lah. Okay, seat form biru kat bawah ke apa ke, nanti boleh tengok kat saya punya media sosial. Okay, Assalamualaikum, bye bye.